Halo, Assalamualaikum. Selamat petang. Konten pagi aku dah buat, ni konten petang pula. Cerita dia, tak cerita dia macam ni lah. Peristiwa di Balkan ni cerita dia. Circa 1992, 1993 cerita dia. Semenjak aku kena stroke ni aku jadi macam lambat sikit lah. Otak laju tapi speech delay tu ada ganggu sikit lah. Okey, tak apa. Yalah, nak baca mana kan, Allah Ta'ala bagi. Okey, aku nak bercerita sedikit. Aku ada dapat satu soalan daripada satu kawan lah, daripada satu peminat dia tadi. Dia tanya, bang, kenapa abang pilih long rifle Dragunov? Okey, Dragunov SVD. Macam ni cerita dia. First, masa aku pergi sana tu kan, ada banyak option. Tak? Masa sebelum aku pergi tu, kita dilatih dengan macam-macam jenis senjata Browning lah, itu lain ni lah, tak kisah. Jadi bila once aku pergi ke sana, kan, bila aku pergi ke Balkan ni cerita dia, aku terfikir masa aku nak pergi tu, aku terfikir adakah patut aku menggunakan senjata Europe, apa ni, senjata Amerika, atau aku guna senjata yang abundant di sana, yang Europe punya senjata, kan. Lepas tu aku fikir-fikir, the best way lah aku rasa aku patut ambil Dragunov SVD. Jadi setahu aku Dragunov SVD ni, ya aku pun tahu sebenarnya sebelum aku diajar oleh apa ni, orang-orang dekat dekat Balkan ni je, tapi aku saja je lah cerita dia, aku tahulah. Jadi once aku sampai, aku dah aim kan, memang aku nak Dragunov SVD. Jadi aku dapat, so aku beli second hand. Biasalah bawa-bawa aku cari second hand. Second hand tapi nampak banyak use lah jugalah, tapi masih good condition. So aku hantar dekat satu gunsmith ni, jadi dia orang Kroat juga cerita dia, Croatia juga dia. Dia modified, dia apa ni, refurbish, dia betulkan balik, tukar laras sebagainya. Dia punya receiver dia sebagai everything semua. Jadi aku rasa seronok sebab aku dapat pakai port 308 punya peluru. Recoil dia kurang 308. Tapi kalau ikutkan tu, jadi satu problem dengan 308 adalah European tak banyak pakai tau, cerita dia. Masa tu lah, masa tu. Jadi ada sikit lah. Jadi aku terpaksa improvise, cerita dia, dapatkan casing, dapatkan semua tu. Jadi memang aku banyak invest benda tu lah jugalah. Aku jumpa dengan tu, ada orang yang bekalkan aku satu tu. Jadi aku belajar menggunakan mesin untuk buat peluru, gitu dia tau. Mesin untuk isi peluru, masukkan grain dia, masukkan anak peluru dia, buat semua tu, kan. Jadi masa tu aku terfikir sama ada aku nak buat hollow point atau jacket, kan. Metal jacket kan. So aku cakap metal jacket lah. So aku buat metal jacket, tak nak pakai hollow. Buat semua. Adjust aku punya, tapi aku punya ada customize sedikit dekat tu. Okay, kalau 308 normal biasa, kalau tak silap aku lah, dia punya grain dia, aku buat sikit. Aku punya kurang sedikit daripada standard grain yang 308. Kurang sedikit, sikit je, kurang. Sedalam berapa, aku tak ingat lah cerita dia, tapi dah lama cerita dia. Memang aku buat tu kurang. Jadi aku punya spek tu lain cerita dia. Jadi kalau bila kau tembak apa ni, peluru tu dalam chamber, cerita dia, dia punya gas tu kan, dia tidak boleh dia tak menyebabkan apa ni, barrel tu pecah. Dia punya sambungan dia tu, cerita dia, connector dia tu. Jadi kalau kau ganti dengan yang betul-betul tu, betul-betul 308, cerita dia Winchester ke apa ke, Lapua ke, kemungkinan barrel tu pecah tu tinggi, cerita dia. Itu je. Itu sebab kenapa aku pakai tu. Jadi bila tu, okey, dia biasa standard 114 dia punya alur pilin, alur dalam tu, kan. Jadi aku pula, aku 17 standard 17. Setiap satu apa, one feet dia bergerak 7, dia pusing 7 kali ya, peluru tu. Tapi aku punya laras, aku adjust dia, dia punya apa dia panggil istilah dia, grooving dia, dalam grooving dia. Okay, dalam grooving dia aku adjust tinggi sikit. Aku punya customize, totally customize. Jadi pusingan dia
Kalau ikut teori aku, aku punya kiraan lah, aku punya dia punya alur pilihan tu dia berputar laju. Jadi aku punya 14 dia, bukan 7. Orang pakai 7 dia. Normal 7. Untuk Dragunov kan, model-model lain ni. Tapi untuk aku punya model aku buat 14. That's why bila dia orang uji, masa tu kita orang uji lah kan cerita dia. Dragunov asal yang guna 7.62 ataupun yang mudah modified barrel biasanya, yang standard punya barrel konsep tu, dia boleh dapat jarak sampai 1800. 1800 L je dia. Ranging lah plus minus. Tapi kalau tak dengan altitude, windage, angin sebagainya, everything is there dia. Tapi aku punya bila aku dah tune kan, lepas itu dengan tu memang aku punya tu nampak apa dia punya gas dia tu, pressure tu, bentuk velocity dia quite okay juga tau gitu dia. Dia apa ni rendah dia. Tapi aku punya pasal dia berpusing, alur berpilihan tu tinggi lah. Jadi dia pusing tu, dia tak apa ni berlawan dengan Carolus effect tau tak. Jadi tu boleh pergi wah tambah dalam 50 L lagi dia. Kau faham tak? Jadi aku punya kalau ikut kan dalam 50-60 L lah. Paling-paling pun tahap situ lah lebih kurang. Tapi kalau ikut teori dia, kata dia, aku punya bullet boleh pergi sehingga 2200. 2200. 2250 atau 2300 L kata dia. Tak boleh challenge lah apa ni kau pakai apa ni yang model-model lain yang apa ni kaliber 50. Tapi bila aku buat macam itu memang performance bagus. Lepas tu aku dapat lagi satu Dragunov cerita dia pada masa kat sana juga cerita dia, tapi dah ujung-ujung lah sebab yang Dragunov asal aku tu rosak cerita dia, rosak cerita dia kan. Jadi aku terpaksa jahanam ke dia cerita dia, tak apalah cerita dia, aku dapatkan sebiji lagi. Yang itu aku modify pakai point 338 peluru lapua, pakai standard lapua, tapi dia punya groove dia tu aku adjust dia punya groove dia tu dalam tu kan. Yang itu aku pakai 19 cerita dia. Kau faham tak? Tadi 17 normal. Lepas itu yang aku pakai yang asal tu 14 itu dia, 114. Yang ini 19. Jadi dia punya setiap kali satu kaki tu dia punya peluru tu berpusing 9 kali cerita dia. Kau faham tak? Jadi yang point itu lapua tu menarik je lah pakai peluru lapua 338.338 sebagainya. Anak peluru tu boleh pergi sehingga 2500. Standard je peluru. Tak ada pressure. Cuma dia punya recoil dia kuat sedikit lah cerita dia. Kuat sedikit tapi gegar dia tu tak banyak sangat lah cerita dia. Tapi kalau kau handle pegang memang sedap. Okey cerita dia. Scope okey. Kalau kau tanya tentang scope, orang pakai red dot lah apa sebagainya kan. Okey, aku pakai scope standard tu. Scope bodoh yang ada pada Dragunov tu cerita dia. Itulah scope aku cerita dia. Aku tak ganti scope pun. Itulah scope dia cerita dia. Night vision tu aku pakai yang second hand punya, aku beli dua orang sebagainya. Itulah scope aku. Tetapi ada salah satu yang menarik ialah bila kau buat adjustment pada, that's why aku cakap penting sekali gunsmith. Aku cakap dekat Malaysia ni sepatutnya kita ada ramai gunsmith, tapi pasal kita tak biasa. Jadi aku risau bila jadi perang apa ke, kita tak ada ramai gunsmith yang bagus. Kita nak repair, maintain apa-apa senjata api ni. Sebab orang yang selalu kata, bang, kalau kita ambil jumpa musuh punya senjata api kita pakai tu, bang, bukan aku tak galakkan kita ambil senjata orang, ambil pumpak pakai. Sebab apa? Kita takut senjata tu ada malfunction, jam sebagainya, pecah barrel ke apa ke, habis muka bawah itu dia. Tangan silap habis itu dia. Bukan tak biasa aku tengok orang pakai tu 50 cal pecah, nyaris tak mati itu dia. Aku cerita kat kau. That's why kita bila senjata api tu kita punya, kita akan shootkan dia kita punya. Kita kadang-kadang pinjamkan kat orang lain ke, kita pakai orang lain punya ke senjata api, tak semestinya itu bahaya bawah situ dia. Sebab apa? Kau tak tahu condition dia. Jadi macam aku dah tahu kat mana aku perkuatkan, aku tambah dia punya tu capability dia situ dia kan. Dekat mana jadi aku tahu senjata yang aku pakai. Okey. Even sampai sekarang pun kalau kau bagi aku rifle dan sebagainya, aku tahu macam mana apa nak buat dengan rifle tu dia. Super ingat macam sidearm je dia. Kan? Bila penggunaan sidearm ni ada banyak macam aku suka Sig Sauer. Orang kata Glock lah, orang kata
SW lah, Smith Wesson lah, HK lah, apa sebagainya. Tak apa. Sebab dia sebenarnya ikut tangan kau, takut jari kau, cara grip kau, cara handle kau. Ada orang cakap dia orang suka peluru apa 9mm. Okey, 9mm ada banyak tu. Ada banyak model, ada banyak grain. Ada berbeza-beza je dia. Okey. Kalau tanya aku kan, aku pakai standard je 9mm. Cuma satu aku suka hollow point. Aku kalau untuk sidearm aku suka hollow point. Sebab apa hollow point ni dia punya kuasa stopping dia tu tinggi dia. Kau once kau tembak kena kat orang tu mesti berhenti punya. Sebab kalau kau pakai anak peluru yang metal jacket, maknanya straight tu tajam tu dia tembus je lah, tembus. Jadi kalau orang tak ada apa-apa orang tu boleh, kau faham tak cerita dia. Lepas tu tapi pistol ni kalau nak modify tak banyak je dia, pilihan dia tu sama, alur pilihan standard, kau tak boleh nak adjust lah dia. Tapi rifle ni, okay, kalau kau pakai rifle biasa, pakai M4 carbine ke apa ni, Steyr AUG ke apa lagi, uh, 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 anything yang M16 ke sebagainya tu kan, apa lagi apa AR-15 ke, dia punya groove tu dalam barrel tu dia standard, itu dia 1/7. Itu standard, dia jarang orang tu. Tapi orang selalu tukar groove ni ialah pada long rifle. Kenapa? Lagi satu tentang kenapa aku pakai Dragunov ni, cerita dia macam ni. Kenapa aku tak pakai 50 cal ke apa sebagainya. Okey, cerita macam ni. Masa aku di Balkan tu, tinggi aku baru 4 kaki 11 inci. Macam budak je, kecil-kecil je budak. Kurus, kering, gitu. Macam budak-budak tau tak. Jadi, kau tahu tak panjangnya long rifle tu, gitu dia. Lagi, aku rasa kalau lagi panjang, lagi tinggi daripada aku je tu dia. Kau tahu tak the whole barrel campur dengan stock dan sebagainya tu kan. Kelakar pada tu. Tapi once aku memang bawa jenis selintang kat belakang je tu dia. Aku bawa sidearm situ dia. Tu lah, tapi di sana aku pakai juga assault rifle. Aku pakai aku first aku pakai yang dekat assault rifle yang aku pakai assault ni. Ada satu model tu Allahu Akbar. Russian punya model. Aduh ya Allah Akbar. Time tu aku lupa pula cerita dia. Sorry, aku terlupa time ni. Okay, sorry. Tapi yang itu tak bagus sebab selalu jam, barrel sebab panas sebagainya. So aku tukar kepada yang aku senang nak jumpa masa tu, cerita dia. AK-47. Ya itulah aku punya. Tapi pasal peluru 7.62 ni dia punya recoil dia kuat lah. Kau bagi kat budak yang 4 kaki 11 inci ni handle, melambung bawah dia kalau kata betul gaya grip dia. Lalas setelah tu aku dapat jual benda tu dan aku dapat beli dengan orang mana dia? Bulgaria ke? Kat mana aku jumpa? Seorang tu kan aku jumpa. Aku dapat discuss dengan dia, kau win to win. Kau one to one lah tukar kan. Setelah aku inspect dia punya senjata tu, dia nak tukar dengan aku kan. Kira macam kita tolak lah kan. Barter trade kan. Aku dapat apa ni uh, apa ni Allahu Akbar, Kaban jenis Allahu Akbar AR-15. Ya Allahu Akbar, tapi AR-15 dia jenis lama lah, bukan yang model barunya. Model betul lama lah. Tapi masa tu kan bukannya canggih sangat pun pakai tu, tapi sampai habis program aku tolak. Tapi aku punya Dragunov aku masih pakai, aku masih bawa lagi ke mana-mana pun dia. Sehingga Dragunov tu aku gunakan masa dah habis selesai, aku gunakan parcel apa ni kedutaan Malaysia. Aku deal dengan kedutaan Malaysia sebagainya dengan modal agensi. Aku hantar balik Malaysia. Aku bawa ke rumah aku kat sini lah cerita dia. Masa duduk Shah Alam, kata aku bila aku pindah ke sini, aku bawa ke Mama lah juga lah cerita dia. Cuma sayang betul. Sayangnya aku pada model Dragunov tu, 3.338 tu, Lapua punya peluru tu, ialah aku terpaksa jual benda tu masa aku ada kegawatan ekonomi pada masa COVID gitu dia. Jadi aku terpaksa jual lah dekat orang adalah buyer kan. Kau jangan tanyalah orang tu ada lesen ke tak ada lesen. Aku kita orang hanya kita orang aja boleh memiliki benda-benda tu gitu dia.
Kan kita orang ada macam aku ada senjata government issue je dia, yang itu agency issue, personal punya pun ada. Lepas tu yang yang apa ni masuk tu, senjata sidearm yang unregistered pun ada juga cerita dia. Cuma aku tak cerita kat mana aku letak benda tu. Okay, fine je dia. Unregistered tu. Sebab itu untuk tugas-tugas benda penting gitu. Tapi aku tak suka pakai. Untuk sidearm untuk operasi. Bila zaman civilian ni aku tak suka pakai. Aku suka pakai tali nylon cerita dia. Dengan racun cerita dia. Racun, chemical dan tali nylon itu aku punya forte aku lah cerita dia. Kalau nak belajar macam mana menggunakan tali nylon ni boleh lah, tapi nak buat dalam YouTube tak boleh, tak sebab apa ni masalah kan kita. Tapi the way of kau tarik tu memang 30 saat, 40 saat boleh selesai. Tapi bila kita buka dia punya tali nylon tu dekat tengkuk tu kan, dia akan keluar bunyi macam bunyi mengeluh tu, macam bunyi lembu lepas kena sembelih tu tak, macam tu, kerbau macam lepas kena sembelih, macam itulah dia bunyi dia. Seram juga bagi orang-orang yang baru biasa nak menggunakan binatang tu, cerita dia. Tak, aku tak menggalakkan benda ni, tak, itu kejayaan aku, cerita dia. Aku tak suruh korang meniru kejayaan aku, tapi aku nak bagi tahu itulah kejayaan aku. Macam mana aku buat, macam mana aku kendalikan. Okay, that's why bila bab senjata api kan, aku tak pertikaikan orang lain punya knowledge, orang lain punya ilmu, orang lain punya ilmu senjata ke, ilmu hutan ke, sebab aku mungkin tak ada ilmu hutan macam dia orang. So, cerita dia aku tak argue cerita dia. Sebab lain orang lain senario, lain orang lain environment, lain orang lain apa ni knowledge dia cerita dia. Tapi kalau macam aku, kalau kau tanya aku punya knowledge lebih kepada IT lah cerita dia. Sebab aku ambil kursus tu dekat Israel dulu cerita dia. Okay, IT dengan communication. Jadi macam mana kita orang travel pergi mana-mana pun seluruh dunia ni, memang disediakan go bag dekat tempat-tempat tertentu lah kita, urusan kita. Dan go bag tu ada sebagainya lah, macam-macam lah, duit lah, passport lah, sebagainya. Tapi macam senjata api, kalau aku boleh elak, aku elak lah. Kalau tak perlu guna je dia. Aku tak suka kita dia nak guna. Kalau kau tanya aku lah. Tapi lah, kalau dalam keadaan perang, negara perang sebagainya, situasi di perang, kecamuk sebagainya, aku tetap memilih sampai hari ni long rifle juga. Dan kalau kau tanya aku sampai hari ni, aku lebih rela memakai Dragunov. Walaupun ada brand-brand lain yang lebih bagus dan sebagainya. Sebab aku rasa aku tahu macam mana nak fine tune dia, nak ubah dia, nak adjust dia jadi macam lagi sedap dia. Macam once of aku punya junior, aku punya pelatih aku, orang yang aku train sebagainya, Sofia dia. Macam Sofia dia suka pakai .22 LR punya tu. Dia ada Ruger, dia ada apa lagi model. Aku tak elak aku, tapi dia punya favorite dia Ruger lah. Yang aku tahu dia ada Glock, ada banyak model dia pakai sidearm. Kalau dia tak pakai long rifle, dia tak minat long rifle. Cerita dia. Sofia ni dia tak suka minat long rifle, tapi dia kalau assault rifle yes, dia suka pakai ada satu model daripada tu Czechoslovakia ni, CZ pun apa ya, aku tak ingat lah. Tapi model tu lah, lepas dengan juga AR-15 lah. Tapi banyak orang kita pakai AR-15 bukan pasal apa, sebab senang dapat, mudah nak kendalikan. Lepas tu dia tak ada full auto. Kita tak perlu pun full auto dalam CQB je dia. Kan? Close quarter battle je dia. Okey, jadi macam kami guna sidearm banyak pakai sidearm, sebab sidearm ni mudah nak tu. Lepas tu kami pakai micro Roni. Macam kamilah pengguna micro Roni yang pertama di Malaysia, sebelum pasukan-pasukan lain pakai macam UTK, pakai percawangan khas, pakai anything. Pakai micro Roni. Tapi kami dulu yang pakai micro Roni. Masa dia launching dekat Israel, tak lama lepas tu kita orang beli je dia. Melalui third party lah je dia. Makroni ni diubahkan pistol Glock kau ke, tengok model lah. Kalau ada Makroni support for macam-macam lah, 6 hour pada, tapi mostly dia paling banyak sekali stok ialah Makroni yang support dengan apa ni Glock lah je. Jadi kalau Glock tu kau boleh pasang dekat Makroni tu, dia jadi SBK, jadi macam short barrel punya senjata tu, short barrel kan. Jadi SBK. So kalau kita nak tembak dengan orang sebagainya, nak aim, nak itu memang tepat. Lebih tepat daripada pistol. Kata dia.
Itu beza dia. Kenapa orang buat macaroni kata dia. Dan bukan saja macaroni ada satu dalam dunia. Ada sekarang ada banyak varian. Tapi banyak mostly daripada Israel pada Amerika pada dekat apa Europe pada macam dia. Kalau kau tanya aku negara Europe yang paling banyak menggunakan senjata selain daripada mana orang awam boleh simpan senjata sebagainya ialah negara Switzerland. Tak silap aku. Ha, Switzerland. Aku suka kalau aku suka kalau suka dekat Europe ni aku suka travel dekat Liechtenstein cerita dia. Liechtenstein dia ada sepadan antara Austria dengan Switzerland ni. Dia bercakap bahasa Jerman dan juga dia negara kecil 63 square mile dia. Tapi negara bersih, cantik, ada air terjun. Memang bersih, clean. Kalau aku berpeluang untuk tinggal di sana, menetap sana untuk akhir hidup aku sanggup pindahan aja dia. Tapi tak apa, Malaysia lagi bagus dia. Kalau tanya aku, Malaysia lagi best. It's the best. Dia. And lepas tu, bila tadi, okey, lagi satu. Bila kita guna long rifle sebagainya, kita kena pandai mengendalikannya dalam keadaan sejuk. Sebab barrel ni, bila dia sejuk, groove dia tu ada masalah tu. Dia ada macam groove dalam barrel tu, dia macam ada ais punya tu. Jadi, kau kena de-icing, kau kena panaskan dulu kan. Jadi, kau tak dalam keadaan biasa kau tak main tembak nak bagi panas lah. Kau kena fikir cara mana nak panaskan barrel dulu. Panaskan sikit je supaya benda-benda groove tu bersih. Tapi untuk aku bagi tahu groove ni dalam long rifle ni kau kena cuci selalu gitu dia. Aku okey kalau tanya aku bukan jenis orang yang suka grease kan apa ni long rifle punya barrel. Tapi aku pakai spray ni dia. Ada satu spray tu dah always spray. Sikit je dia macam WD-40 lah macam tu lebih kurang. Tak? Tapi aku suka macam tu. Aku tak suka pakai grease yang satu lagi tu. Dia kecil dia. Tapi bagusnya benda-benda macam ni yang kita pakai grease ke apa ke, dia kalis air dan juga kalis lumpur. Maknanya macam kenapa aku pakai Dragunov ni, apa asal dia daripada Kalashnikov punya design tu. Jadi kalau dia tempang kau campak dalam semak ke, kalau dalam lumpur ke, dalam air ke apa ke, dia masih boleh digunakan tanpa jam. Itu sebabnya kenapa aku pilih Dragunov. Dan kenapa aku tak pilih senjata lain. Bukan sebab dia budak-budak yang suka main dekat apa? Dekat main apa namanya? Fortnite ke apa sebagainya. Apa tak apa cerita dia. Allah. Aku tak tahu lah game-game ni cerita. Tapi aku tak. Aku bukan pasal itu cerita dia. Aku dah pakai lama jadi aku tahu. Aku serasi dengan aku. The way of kendalikan benda tu cerita dia. Kan? Jadi kalau diberi peluang lagi untuk memiliki aku sanggup memiliki Dragunov. Aku tak minatnya model lain dia tantaklah aku tahu model lain macam Remington macam apa lagi yang tu yang best banyak aku tahu aku pernah tengok dan aku pernah guna yang lain-lain tapi tak sedap. Pada aku Dragunov is the best untuk long rifle. Kalau tanya kenapa aku sebut long rifle, aku tak sebut sniper rifle tak, sebab dia bukan sniper rifle, dia long rifle. Kalau kau tanya orang yang buat kerja-kerja sniping ni sebagai atau sebagainya, dia pun tak panggil itu sniper rifle dia. Dia orang panggil long rifle dia. Ada faham? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Oh ya, lupa nak cakap. Aku bukan sniper dia. Aku bukan sniper gunung ke apa maknanya orang. Aku cuma marksman. Aku boleh tembak jauh, aku boleh tembak dan aku boleh tembak dekat. Aku boleh sebab aku menggunakan untuk keperluan aku. Ada sebab aku pakai dia. Satu sebabnya ialah dia ada dua. Aku lebih suka jenis bolt action atau dengan ada small magazine. Itu je dia. Aku suka dua jenis tu dia. Aku tak suka yang automatic ni jenis. Sebab kalau kau pakai automatic punya long rifle mungkin ada jam, ada processing jam. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.